Kalau accident ke apa, phone kau melekat je kat situ. Orang nak rembat ke, tak boleh lah. Kau bawa motor kan? Aku bawa motor. Motor apa bawa? Motor Pulsar. Mantap tu, Bajaj. Bajaj. Kau pakai phone holder tak? Bagai. Dia aku ni memang style tu. Aku cakap kau boleh adjust tau. Boleh adjust 360 putarannya. Ikut keselesaan kau lah. Ikut keselesaan kau. Nak tengok macam mana handphone korang kan. Tu dia boleh letak. Sekejap, relax. Sekarang kau nak review ni kan? Review benda. Kau nak apa ni? Aku ada benda lagi best untuk kau. Benda ni. Wah, phone holder juga kan. Phone holder. Daripada apa dia? Kiwi. Oh, dia ada bump. Apa panggil absorber? Ada absorber bai. Benda ni lah function kalau kau tahu. Ada absorber bai. Apa beza yang ni, yang kerah macam ni Yang ni dengan okey, bagi aku okey. Tapi phone holder yang lain lah. Bila pakai, kau letak kat sini, lama-lama kan, lama-lama kau punya kamera barai tau. So kalau kau pakai dengan phone holder ni, dia ada bumper nampak belakang ni. Dia absorb tau. Bila ke macam langgar bonggol ke, langgar lubang-lubang ke, nampak tau. Dia absorb. Kalau phone holder aku ni, kau kena pusing. Ush, kau kena nampak. pusing lah bagi dia ketat kan. Manual. Tapi kalau ni aku rasa dia masuk. Wah, macam tu je. Senang kan? Buat guys. Boleh campak. Tak jatuh. Kalau accident ke apa, phone kau melekat je kat situ. Orang nak rembat ke, tak boleh lah. Berbaloi lah untuk rider-rider kat luar sana yang perlukan phone holder yang mantap macam gini bro. Cuba kau tekan Mac Kuning bawah sekarang, aku rasa dapat voucher lagi murah daripada yang kau beli yang ni. Bagus lah, nice. Kau nak bagi aku ke? Thanks bro. Tak ada hal.